Isha. Kenapa sedih ni tengah tengok drama Korea Bukan tengok drama lah. Ni Isha baru lepas tengok video ibu gajah tengah tunggu anak dia yang mata kena langgar tu. Sedih tak habis je lagi, tiba-tiba keluar pula berita pasal 9 anggota FRU yang meninggal sebab kena langgar juga. Berita tu. Dekat Perak juga pula tu. Saya je tengok bila rakan-rakan seperjuangan diorang cuba hubungi family diorang untuk maklumkan pasal kejadian. Diorang baru je balik dari bertugas time tu. Nak jumpa family. Tapi Allah lebih sayangkan diorang. Tak apalah, mereka pun dah selamat dikebumikan. Betul lah tu. Kita doakan je lah mereka ditempatkan dalam kalangan orang beriman.